Allahumma ya Rasulullah ya Hakim ya Rahim ya Allah ya Rahim. Rasa syukur kami panjatkan wajah yang Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Hadirat Ilahi kerana mengizinkan majlis yang hilang gemilang setiap tahun ini berlangsung pada hari yang mulia, iaitu pada Sayyidul Ayyam, yakni Yaumul Jumaah di awal Muharram 1440 Hijrah. Semoga amal dan manusia menjadi pilihan utama yang diyakini jemaah di dalam kami. Saya berharap agar manusia terus menjadi sokongan keputusan, teruskan dan sentiasa memberi maklum balas yang positif, sentiasa memberikan cadangan kepada kami supaya dapat kami tingkatkan lagi khidmatan yang kami sediakan kepada kami. So, amal ditubuhkan pada tahun 2019, awal tahun 2019 sebagai produk, sebagai arms ataupun syarikat yang ditubuhkan khas untuk menyediakan penerbangan ke Jeddah dan Madinah, di mana perkhidmatan kami khusus untuk haji dan umrah. Itu objektif utama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pernah menaiki perkhidmatan kami, perkhidmatan yang kami sediakan tu berlainan dibandingkan dengan penerbangan ke tempat-tempat lain. Seperti boleh lihat di belakang uniform kru anak kapal kami memakai hijab. Dari segi perkhidmatan di dalam terbang, kami menyediakan pendaftaran check-in awal 48 jam sebelum, ya, supaya pada hari penerbangan tu jemaah datang dapat diproses dengan lebih cepat. Dan dari segi perkhidmatan di atas kapal terbang semasa penerbangan, bila jemaah memasuki kapal, perkara pertama yang jemaah dengar adalah laungan talbiyah, ya. Dan sebelum kapal berlepas, anak kapal akan membaca doa musafir secara live. Dan di dalam kapal tersebut, dari segi audio, video, kami menyediakan Islamic content, kami menyediakan tazkirah on board as well. Dan kami juga menyediakan yang kita panggil amal kit, barangan dalam beg kecil tu, barangan yang kebiasaannya digunakan oleh jemaah. So itu perbezaannya, bukan satu brand yang baru, satu perkhidmatan yang baru berlainan dengan perkhidmatan pada penerbangan ke tempat lain yang lebih khusus kepada jemaah umrah dan jemaah haji. Right? Okay, terima kasih. Bagi tahun ini 1447 Hijrah, penerbangan Malaysia Airlines, amal by Malaysia Airlines yang kita sign dalam kontrak MOU ini ialah sejumlah 75 juta, iaitu minimanya 21,000 seat sepanjang daripada semalam adalah penerbangan sulung sehingga Syawal nanti, insyaAllah. Ya, dan ini merupakan jumlah lebih kurang 11% daripada keseluruhan produk yang dikeluarkan oleh Amal untuk penerbangan umrah. Okey, bagi Andalusia sahaja merekodkan lebih kurang 50,400 pakej umrah yang telah kami jual, ya, bagi tahun 1446 Hijrah. Bagi tahun 1447 kami buat masa ini pada hari ini 1 Muharram. Sebenarnya sasaran kami ialah 30,000 seat, tetapi alhamdulillah hari ini kami telah merekodkan lebih kurang 30,000 lebih sedikit
Alhamdulillah kami telah berjaya dan insyaAllah kita cuba untuk capai kepada 80,000 seat insyaAllah pada tahun 1447 Hijrah. Ya, jadi maksudnya kami cuba untuk menyantuni lebih ramai lagi umat Islam bagi syumrah. Pada hari ini, dari segi penerbangan, kekarapan kami adalah sehingga 3 ataupun 4 kali sehari ke Jeddah dan Madinah. Dan sejak musim lepas, kami juga telah melancarkan penerbangan terus ke Johor Bahru sebanyak sekali seminggu. Okay. Kami sentiasa membuat penilaian dan melihat peluang yang ada. InsyaAllah sekiranya ada, kita akan lancarkan penerbangan daripada tempat-tempat lain juga. Sebenarnya amal ni bukan pandangan saya secara peribadi, tetapi rata-rata kami mendapat feedback daripada jemaah. Ramai jemaah menaruh harapan yang tinggi dan mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi pada perkhidmatan amal. Pertamanya sebab mereka rasa selesa dengan penerbangan kita punya penerbangan nasional kita sendiri. Dan layanan yang mereka terima, mereka dah tahu apa sahaja yang berlaku. Malaysia Airlines adalah satu syarikat kebanggaan negara, jadi tidak ada perlu yang dirisaukan. Jadi sebab itulah penerbangan direct, apa sahaja yang kami perlukan setakat ini, alhamdulillah, ni bukan cerita nak tapi apa sahaja permintaan yang kami minta biasanya memang dapat dipenuhi oleh Malaysia Airlines, amal by Malaysia Airlines. Mudah untuk berurusan, jemaah juga mudah untuk berurusan. Jadi sebab itulah kami tidak teragak-agak untuk setiap tahun memperbaharui kontrak dengan amal by Malaysia Airlines. Boleh saya tambah lagi? Tambah sikit. Session saya tak tambahkan. Okay, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, hubungan kerjasama antara kami dan Malaysia lebih daripada 10 tahun. Itu melambangkan kepercayaan, keyakinan terhadap perkhidmatan masing-masing. Antara tujuan utama kerjasama ini adalah untuk sama-sama komited meningkatkan perkhidmatan. Bila saya bercerita tentang amal Malaysia Airlines tadi yang khusus kepada haji dan umrah, itu bukan sahaja untuk jemaah. Perkhidmatan itu juga kepada rakan-rakan kami seperti Haji Syed. Di belakang tabir yang orang tak tahu, quarterly kita akan berjumpa, berbincang, menilai maklum balas, berdiskus, brainstorm untuk macam mana nak menambahkan, meningkatkan lagi perkhidmatan. Ya, sama ada perkhidmatan dari segi penerbangan dan juga perkhidmatan Malaysia. Sebagai contoh, kalau saya dapat komen yang negatif pada Malaysia, saya sampaikan. Ada juga yang jemaah yang akan on the way balik itu, dia punya bercakap tu lebih sikit, dia akan bercerita lebih sikit, bagi komen, bagi maklum balas mengenai package, mengenai penerbangan. Jadi anak kapal akan sampaikan kepada kami dan kami melihat macam mana nak menangani dan menambahbaikkan perkhidmatan kami. Itu antara tujuan utama kerjasama ini. Dan saya berterima kasih kepada Haida dan Malaysia. Walaupun katakanlah perjanjian hari ini nilainya kurang daripada tahun lepas, boleh dikatakan tiap tahun tiket sentiasa ada penambahan lebih daripada apa yang nilai yang dicatat di perjanjian tersebut. Okay, terima kasih.